Korang tengok sini nampak biasa je cordless screwdriver ni kan. And yeah, so dekat tangan aku ada satu barang baik dari Kilat, iaitu cordless screwdriver 3.6 volt. Ada 3 sebab kenapa aku beli cordless screwdriver ni dari Kilat. Tapi sebelum tu, jom kita unboxing dulu. So dalam ni korang akan dapat satu hard case yang menarik macam ni. Dan dalam hard case ni korang akan dapat satu kabel type C untuk pengecasan, satu set mata screwdriver pelbagai saiz dan pelbagai bentuk, dan ini dia cordless screwdriver dari Kilat. Mempunyai bateri berkapasiti 1300 mAh dan mempunyai speed yang boleh mencapai sehingga 180 rpm. Korang tengok sini nampak biasa je cordless screwdriver ni kan. Tapi aku nak bagi tahu 3 sebab kenapa aku suka dengan produk yang ini. So yang pertama, cordless screwdriver ni ada 2 cara untuk korang gunakan cordless screwdriver ni. Sama ada jenis gun macam ni ataupun korang boleh adjust kepada jenis straightforward macam ni. So benda ni memudahkan untuk korang buat kerja mengikut kesesuaian kegunaan dia nanti. Memang multifunction cordless screwdriver ni kan. Yang kedua, didatangkan dengan satu LED warna putih yang cukup terang pada aku. So kalau korang buat kerja pada waktu gelap ataupun pada waktu malam, memang tak ada hal. Sebab lampu dia pada aku memang cukup terang dan jelas. Dan yang terakhir, aku suka dekat cordless screwdriver ni sebab dia dah tersedia beberapa jenis mata skru dekat cordless screwdriver ni. So benda ni bagus untuk korang tak perlu risau kalau korang terlupa untuk bawa mata skru time nak buat kerja nanti. Nak gunakan dia pun mudah je, just keluarkan mata dan masukkan je terus dah boleh guna. Simple je kan. Lepas guna just buka dan simpan balik. Nice. Pada aku ini memang satu cordless screwdriver yang paling function dan paling berbaloi untuk korang dapatkan. Macam biasa, kalau korang berminat dengan item ni, link aku sediakan dekat bawah ni. Ingat kilat, ingat berbaloi.